Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Kita mulakan kuliah duha kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan membicarakan berkenaan dengan solat. Solat bagi orang yang sakit. Mudah-mudahan pelajaran kita pada pagi ini mendapat manfaat, mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang telah kita sedia maklum, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut as-salatu imaduddin. Sembahyang adalah tiang agama. Sesiapa yang mendirikan solat, maka dia telah mendirikan agama. Dan sesiapa yang tidak mendirikan solat, yang meninggalkan solat, maka sesungguhnya dia telah meruntuhkan agamanya. Maka solat ini adalah benda yang paling awal akan disoal di hari kiamat. Dan benda yang menentukan sama ada selamat ataupun tidak selamat kita di hari kiamat diletakkan kepada solat. Banyak orang belajar tentang rukun-rukun dan syarat-syarat sah solat, tetapi jarang orang belajar tentang syarat-syarat penerimaan solat. Kita selalu belajar rukun solat, syarat sah solat, syarat wajib solat. Tetapi syarat-syarat diterima amalan solat apa benda? Apa dia yang dikatakan syarat-syarat semayang kita nak diangkat? Sebab ada orang yang semayangnya tidak terangkat, tidak dikira, tidak dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Serupalah kenapa doa kita tidak mustajab. Doa pun ada sebab tidak mustajab. Banyak orang mengeluh, katanya doanya tidak dimakbulkan, doanya tidak dimustajabkan, lalu dia pun fed up untuk berdoa lagi. Tapi dia lupa, dia tak kaji kenapa doanya tidak dimustajab. Kata Rasulullah, macam mana doanya nak mustajab? Makanannya makanan haram, pakaiannya pakaian haram, minumannya minuman haram, yang masuk dalam perutnya benda yang haram, yang dipakainya benda yang haram. Macam mana dia nak dimakbulkan doa? Banyak benda haram yang dia buat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebenarnya ini lebih kepada persoalan hati. Kenapa kita rajin solat? Kenapa kita malas solat? Kenapa waktu sihat tak solat? Waktu sakit lagi-lagilah tidak solat? Kebanyakannya berpunca daripada hati. Hati itulah yang menjadikan kita ini ingat pada solat atau tidak ingat pada solat. Ada orang dia lambat-lambatkan semayang, dia rasa tak ada apa. Sekarang dah pukul 4 petang, Zuhur belum buat. Tidak ada wajah susah hati pada dia. Tapi kalau rotek dia mati, dia cukup susah hati. Besok rotek dia mati, kebetulan hari ni baru dia teringat. Hari ni pula cuti pula, hari Sabtu cuti, hari Ahad mati rotek. Nak keluar rumah pun tak berani hari ni, rotek mati. Tapi kalau tak semayang, tak ada susah hati.
Itulah bandingan hati itu tuan-tuan. Kalau dia ada perasaan takut pada Allah, nak semayang tu dah menggetar jiwa dia. Masuk waktu zuhur 1.20, perasaan tu dah ada. Nak semayang maghrib sekali lagi, perasaan nak semayang tu dah ada. Sebab nak menunjukkan bahawa kita adalah makhluk, kita adalah hamba Allah. Maka bila sebut hamba Allah, kita tidak sabar-sabar untuk menunjukkan bahawa kita ini adalah hamba Allah. Walaupun kita sakit, tetap kita solat. Sebab kita nak menunjukkan bahawa kita adalah hamba. Sihat aku solat, sakit pun aku solat. Sihat aku semayang, sakit bertambah-tambah lagi lah aku semayang. Sebab aku ini adalah hamba Allah. Maka pembuktian hamba Allah mula-mula sekalinya ialah solat. Sebab itu solat disebut awal-awal. Kadang-kadang solat disebut nombor 2. Solat disebut nombor 2 selepas iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salat. Mula-mula beriman pada Allah, beriman pada benda yang gaib, beriman pada Allah yang kita tak nampak, beriman kepada Nabi yang kita tak boleh jumpa dah Nabi, beriman pada malaikat yang kita tak pernah tengok, beriman kepada hari kiamat yang belum tentu kita sempat jumpa hari kiamat, beriman dengan qada dan qadar yang ketentuannya ditentukan oleh Allah. Itu dipanggil sebagai iman. Selepas iman mesti ada pembuktian. Pembuktian itu dipanggil wa yuqimunas salat, dan dirikan salat. Tetapi kalau disebut amalan dengan amalan, solat nombor 1. Kalau disebut di antara iman dengan ibadah, iman nombor 1, ibadah datang nombor 2. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat, salat nombor 2. Tetapi kalau disebut amalan dengan amalan, solat menang. Wa aqimus salata wa atuz zakat, dirikan solat, tunaikan zakat. Kenapa solat duduk di hadapan? Sebab solat tidak ada ibadat lain yang boleh lawan solat. Maka solat disebut dalam ayat mesti nombor 1. Tetapi kalau solat bertembung dengan iman, iman nombor 1 pula. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Iman dulu pula, barulah letakkan solat. Allah Ta'ala sebut di dalam Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salat. Salat duduk nombor 2. Siapa yang boleh memakmurkan masjid? Orang yang beriman pada Allah dan hari kiamat, dan orang yang mendirikan solat. Nampak tak tuan-tuan kedudukan solat? Kedudukan solat apabila bertembung dengan iman, maka solat nombor 2. Tetapi kalau solat bertembung dengan ibadat, maka solat duduk nombor 1. Tidak ada ayat dalam Quran pun letak solat nombor 2 bila bertembung dengan solat. Wa atuz zakata wa aqimus salat. Tak ada. Dia mesti wa aqimus salata wa atuz zakat. Zakah nombor 2, solat nombor 1. Ini kedudukan dia tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang kedua tentang solat berkenaan dengan orang sakit. Maka Islam mengajarkan kepada kita, apapun keadaan, apapun situasi, solat hendaklah diperbuat. Ada orang tanya pada saya, Ustaz, sah ke semayang solat atas kerusi? Bila kita tanya kenapa? Tanya sebab ada orang kata tak sah, sebab dahinya tak sampai ke lantai. Dahinya tak sampai ke lantai, mana sah? Ada pula yang kata disebabkan dahi tak sampai ke lantai, itu orang yang semayang atas kerusi kena bubuh bantal atas paha. Jadi bila sujud, dia sujud atas bantal. Saya kata buat apa bawa bantal? Baik semayang atas meja. Duduk atas kursi, meja atas ni, sujud. Lagi senang. Pasal apa nak kena bantal-bantal pula? Ialah pasal dahi tak kena anggota sujud. Itu lutut pun tak kena anggota, tak kena sujud. Dia kata dahi ni tak kena sujud.
Itu lutut kita pun tak kena juga. Lutut pun tak kena juga, macam mana pula? Jadi dah semayangnya terpaksa duduk, duduklah. Ada orang yang semayangnya terpaksa berdiri, berdirilah sampai habis tahiyat, berdiri. Ada orang yang semayang terpaksa tidur, tak ada bangun-bangun, tidur je semayang dia. Silakan tidur sampai salam. Ada orang yang duduk melunjuk kaki, tak adanya duduk tahiyat awal, tak ada duduk macam tahiyat akhir. Kakinya kedua-dua melunjuk ke hadapan, dipersilakan. Ada orang yang semayang tidak memakai pakaian, seluruh pakaian dia tidak dipakai, dia semayang balik langsir, dia semayang dalam skrin, silakan. Sebab dia keadaan dia terbakar, badan dia terbakar daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Tak pakai apa dalam hospital, duduk dalam bilik rawatan hospital terbakar, wad terbakar, melecur keseluruhan badan. Mana pakai kain, mana pakai seluar, memang telanjang di dalam hospital. Nak semayang tak boleh, maka tak payahlah pakai kain, duduklah dalam wad, semayanglah, tutup skrin. Nak buat macam mana? Sudah sakit. Tuan-tuan sekarang ni nak operate, nak operationnya pukul 4, sedarnya pukul tak tahulah sedar bila. Jamaklah semayang zuhur dengan asar, dipersilakan. Bukan kata tak boleh, boleh semayang. Keadaan orang sakit, yang tak boleh jamaknya kenduri kahwin. Dia kata sibuk ustaz, kenduri kahwin ustaz. Itu yang saya tak ada semayang zuhur, saya campur dengan asar nanti ustaz. Sibuk. Tuhan pun faham. Inilah dia. Macam Tuhan tu bapak selagi dia. Tuhan pun faham ustaz, saya sibuk. Yang itu bukan darurat, yang itu bukan boleh. Tuan-tuan menghadapi kesesakan lalu lintas, bagaimana nak semayang, nak berhenti tak boleh, nak turun tak boleh. Tuan-tuan naik bas, sesak sangat, banjir pula di hadapan pula, macam mana nak semayang? Tuan-tuan menghadapi masalah semayang dalam keadaan tidak ada air, macam mana? Tuan-tuan semayang dalam keadaan panas, macam mana? Tengok adik kita tu pakai serban, dia tutup habis dahi-dahi dia, tengkok-tengkok dia, nampak? Hebat. Nanti kita belajarlah semayang bala tengkok. Ya. Nanti kita belajar ya. Sebaik dia pakai begitu. Saya teringat saya ingin dia jadi model. Nyesal datang. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang pertama pagi ni kita nak tengok, kita tayamum dulu. Okey, kita bertayamum dahulu. Ini asas dia. Sebab ada orang yang sakit tak boleh kena air. Ada orang yang sakit langsung tak boleh kena air. Bila langsung tak boleh kena air, maka dia pun terpaksalah bertayamum. Ada orang yang bertayamum kerana kemarau. Ada orang yang bertayamum kerana luka. Orang yang bertayamum kena luka, disebabkan luka, wuduk dia kena ambil, tayamum pun dia kena buat. Dua-dua dia kena buat. Tangan sebelah kiri berbalut, tangan sebelah kanan tak berbalut. Yang berbalut belah kiri, maka dia kena ambil wuduk. Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Basuh muka, basuh tangan. Lepas basuh tangan kanan, berhenti wuduk, tayamum pula. Sahaja aku bertayamum, menggantikan wuduk pada anggota tangan. Tepuk, sapu. Tepuk, sapu pula. Dua tangan ni sapu pula. Lepas habis tayamum pada tangan, sambung balik wuduk, basuh kepala. Sambung balik wuduk,
basuh kaki. Selesailah. Wuduk kena buat, tayamum kena buat. Dua-dua kena buat. Jadi sebab tu saya katakan tadi, tayamum ni asas untuk kita semayang bagi orang sakit. Sebab dia kata, buat apa nak belajar Ustaz? Air di Malaysia ni banyak. Cuba Ustaz pergi belakang sungai tu, banyak Ustaz. Pergi ke kolah tu Ustaz, lambak-lambak air. Yang pun nak belajar, kena belajar. Tayamum benda yang paling senang, bukannya susah. Mula-mula kita buang cincin. Nombor 2, kita buang gelang, jam. Nombor 3, kita buang spek mata. Sekarang kita tidak ada lagi apa-apa benda di badan kita. Tangan kita tak ada gelang, jari kita pun tak ada cincin, muka kita pun tak ada apa-apa. Dah boleh dah untuk bertayamum. Bukannya susah, tayamum senang saja. Kita tepuk 2. Ni katakan debu. Nanti Ustaz Zuhair buat mari debu, letakkan debu. Dah. Tuan-tuan buangkan debu dia. Tak buang pun tak apa, tapi Nabi Muhammad buang. Nabi Muhammad tepuk, dan cara Nabi Muhammad buang, dia hembus. Itu cara Rasulullah buat. Tepuk, kemudian hembus. Kalau tak nak hembus, boleh macam ni. Kalau tak nak hembus, boleh macam ni. Kalau tak nak hembus, boleh macam akromen. Macam ini boleh, macam ini boleh, macam ini pun boleh. Terpulang pada tuan-tuan. Yang tak boleh, yang tu tak mau. Tepuk, hembus pun boleh, macam ini pun boleh, macam ini pun boleh, macam ini pun boleh. Terpulanglah tuan-tuan. Mana yang tuan-tuan selesa? Sekarang sudah nipis debu di tangan tuan-tuan. Bila dah nipis debu di tangan tuan-tuan, rapatkan jari, rapatkan tapak tangan, rapatkan jari, letakkan di dahi. Kemudian tuan-tuan pun turunkan perlahan-lahan, sapulah keseluruhan muka. Maka selesailah tayamum. Senang semua. Tak di sini, turun perlahan-lahan, sapu keseluruhan muka, selesailah masalah. Bila dah selesai, baru boleh buat. Habis, selesai muka. Ambil bahagian lain pula. Ambil bahagian lain pula. Tekan lagi. Buang lagi. Ini boleh, ini boleh, ini boleh, terpulang. Luruskan tangan, rapatkan tapak tangan belah sini. Tuan-tuan membuat saya ni, sambung. Dah. Yang ini jangan usik. Tuan-tuan pakai yang ini dulu. Yang ni pakai yang ni jangan usik. Sapu ini saja. Bahagian belakang sapu ini saja. Dah habis? Dah habis bahagian jari, ibu jari dah habis, perut jari dah habis semua. Kona. Ini pula. Dah selesai masalah. Kemudian belah kanan pula. Sampai ke siku, kona. Dah habis. Selesai masalah. Senangnya wuduk, senangnya tayamum. Lagi sekali. Macam ini. Sambung. Dah. Macam ini. Belakang perut jari, tapak tangan, sapu. Dah. Jangan macam ini. Jangan dihabiskan macam ini. Jangan macam ini. Dihabiskan. Dihabiskan. Jangan belaga tapak tangan dengan tapak tangan. Itu tayamum. Senang sangat. Ya, tidak jadi susah langsung. Baik, sekarang tuan-tuan mengidap. Yang pertama, menghadapi masalah muka sakit, tak boleh kena air. Kenapa muka sakit Kak Suami simbah cuka. Kenapa suami simbah cuka? Ya Allah, Ustaz oi, suami akak kata dia. Asyik nak lah kata dia. Akak tak bagi disimbahnya cuka getah akak ni Ustaz oi. Ni dia. Ganas punya suami. 6 tahun 2 sebatan. Kalau ikutkan, simbah balik cuka pada suami. Biar menggelupur macam isteri dia menggelupur. Sekarang muka Kak belah sini tak boleh kena air. Belah sini kena air boleh. Jadi macam mana nak tayamum?
dah muka sebelah sini. Ataupun tuan-tuan ni operate mata. Tuan-tuan operate mata. Sekarang mata belah kiri ni operate. Yang belah kanan tak buat lagi, baru belah kiri selaput mata. Jadi lanun sebelah. Yang belah sini tak boleh kena air, yang belah sini kena air, umpamanya. Ataupun tuan-tuan accident, naik motosikal accident, kucing melintas, brek menyacak, kita pun tersungkur ke hadapan, mengelongsor pula di atas jalan raya. Habis kulit muka ni, habis kulit muka, tak boleh kena air. Baik, kalau muka tuan-tuan air tak boleh kena, debu tayamum pun tak boleh kena, tak payahlah sapu bahagian muka. Terus aku berwuduk, tangan terus saja. Kalau tidak boleh kena debu, kalau tidak boleh kena air, maka tuan-tuan terus masuk kepada anggota tangan. Tak payah nak simbah pula, lagi teruk muka tuan-tuan. Tak payah nak debu dengan tayamum, lagi teruk nanti muka kita. Maka tuan-tuan boleh ambil yang pertama sekali, tuan-tuan berwuduk. Selepas mula-mula basuh tangan, niatnya apa? Muka tak boleh kena air. Muka tak boleh kena air, tak apa, sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala, maka basuhlah tangan. Basuh tangan, udah tak boleh kena air. Selepas basuh tangan, stop, berhenti tayamum. Saja aku bertayamum menggantikan tangan aku, yang muka aku yang tak boleh kena air. Tayamum pula tangan. Kemudian berhentikan tayamum, sambung balik, basuh kepala dan basuh kaki. Selesai, silakan sembahyang. Itu jika muka langsung tak boleh kena air. Muka langsung tak boleh kena tayamum. Yang pertama, kalau langsung tak boleh kena air, kalau langsung tak boleh kena tayamum, tak payah basuh muka, tak payah tayamum muka. Apa buat? Terus berwuduk, basuh tangan. Tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri. Selepas basuh tangan kanan dan tangan kiri, berhenti sekejap, tayamum pula. Tayamum niatnya ialah sahaja aku bertayamum menggantikan muka aku yang tak boleh kena air. Tuan-tuan tayamum tangan sahaja. Selepas habis tayamum tangan, tuan-tuan basuh kepala dan tuan-tuan basuh kaki dan silakan sembahyang. Itu nombor satu. Nombor dua, kalau separuh muka boleh kena air, mata dia saja tak boleh kena air, maka nombor dua, hendaklah dia berwuduk. Bahagian mana yang boleh kena air, dia sapukan air. Cara menyapunya macam mana? Cara menyapu, janganlah ambil paip getah macam ni. Kan baru operate, mata ni tak boleh kena air. Bubuhkan di atas tapak tangan, sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Sapukan perlahan-lahan. Dan jangan angkat tapak tangan. Tuan-tuan sapu saja, jangan angkat tapak tangan. Sapu di bahagian yang boleh kena air, jangan angkat tapak tangan. Tuan-tuan boleh ulang berkali-kali pun tak apa, jangan angkat tapak tangan. Kalau tuan-tuan angkat tapak tangan, dia jadi mustakmal. Tuangkan air di atas tapak tangan, sahaja aku wuduk kerana Allah Ta'ala. Jangan angkat tapak tangan, sapu, ratakan ke seluruh bahagian yang boleh kena air. Selepas tuan-tuan basuh muka, tuan-tuan berhenti sekejap wuduk, tuan-tuan tayamum pula. Sahaja aku bertayamum menggantikan muka aku yang tak boleh kena air. Tepuk dan sapu di bahagian yang boleh tayamum, bahagian muka, dan sapu tayamum tangan dan sapu tayamum tangan kiri. Selepas habis tayamum kiri, tangan kiri, tuan-tuan ambil balik wuduk, basuh kanan, ambil balik wuduk, basuh tangan kiri, basuh kepala dan basuh kaki. Itu jika melibatkan
anggota muka. Baik, setakat tu dulu. Ada soalan? Jangan tanya yang lain, tanya bab muka ya. Silakan. Kita tayamum. Kalau kita tak nak kering pun tak apa, kalau kita kering pun tak apa, terpulang. Tuan-tuan ambil wuduk, sapu dengan air belah muka yang boleh kena. Lepas tu tuan-tuan nak tayamum pula. Adakah muka ini perlu dilap? Nak bagi kering, terpulang. Lap pun tak apa, tak lap pun tak apa. Sebab saya katakan tadi, kalau ikutkan tak basah pun muka kita, tak basah lenjun pun. Sebab tuangnya sikit sangat. Dan tuan-tuan ratakan dia, memang dia akan kering. Ya, insya-Allah dia rata-rata dia kering. Jadi kalau nak lap pun boleh, kalau tak nak lap pun boleh. Dipersilakan. Baik, ada lagi bahagian muka ya. Kau ibu ada soalan? Mikrofon tak ada untuk kau ibu. Tak ada ya. Baik, sekarang kita masuk jika tangan pula patah. Tangan pula luka. Okey, yang kedua, tadi muka. Sekarang tangan. Tangan tuan-tuan berbalut. Siapa nak jadi contoh ni? Pergi cari kursi dulu. Cari kursi. Pergi kursi belakang. Sini, belakang. Balik pintu. Selak pintu. Tu dia tu kursi. Tak baik itu. Tak kursi. Mana kursi? Assalamualaikum. Mari. Ketua Presidah. Okey, duduk itu. Tak ujung. Tengah. Okey, duduk depan Syekh. Baik, sekarang kita tengok bahagian tangan. Tadi bahagian muka. Sekarang kita tengok bahagian tangan. Tangan dia berbalut. Okey, tangan patah. Jadi kita buat begini, patah tangan. Okey, tangan begini. Siapa nak dulu? Kalau tangan patah macam ini, wuduk kena ambil, tayamum pun kena ambil. Nombor satu, sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala, maka dia pun sapu muka. Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Lepas basuh muka, basuh tangan. Okey, yang mana boleh kena air, basuh tangan. Belah kanan okey, tak ada muka, tak ada balut, tak ada patah, basuh kanan. Di sini nampak ada tangan sikit yang boleh kena air. Maka ambil tangan-tangan, sapu di atas, sapu di atas. Dia punya tempat yang ini tak payah sapu juga. Ada sebab dia sapu sekali atas ni boleh juga. Tapi mazhab Syafi'i dua-dua kena buat. Wuduk kena buat, tayamum kena buat. Bagi kena mazhab tak payah tayamum. Basuh muka, basuh tangan, sapu di atas ni. Itu mazhab lain. Bagi mazhab kita dua-dua kena buat. Itu beza. Syafi'i dua-dua kena buat. Wuduk kena buat, tayamum kena buat. Baik, selepas masuk tangan, berhenti sekejap ambil wuduk. Berhenti sekejap ambil wuduk, sekarang kena tayamum. Maka kita pun tayamumkan. 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 Kemudian tayamumkan tangan. Kemudian tayamum saja di atas tempat yang patah tadi. Bila habis selesai tayamum, sambung balik wuduk, basuh kepala dan basuh kaki. Itu kaedah dia. Jadi di tengah-tengah kita berwuduk, kita berhenti untuk membolehkan tayamum. Okey Ustaz, sekarang masalah Ustaz. Masalah dia Ustaz, sekarang ni dua-dua dia tangan dia patah. Ataupun tangan dia tak boleh nak diangkat. Macam mana Ustaz? Macam mana nak buat kalau dua-dua tangannya patah? Kalau ambil air dulu atas meja, botol.
Laju sikit. Agresif. Tu. Mai. Itu air sirap. Tu. Tak ada. Ada botol tak? Sirap pun sirap. Mai. Sirap ke sabun? Sirap ke sabun ni? Baik, sekarang tuan-tuan, katalah tangan anak kita turun patah. Macam mana dia angkat tangan? Maka tuan-tuan boleh ambil wuduk. Ambilkan botol mineral macam ni, isikan paip. Dah cukup, tutup. Ataupun tuan-tuan boleh ambil spray. Spray yang air laju, yang siram kok bunga. Okey, yang tu lagi senang. Okey, katakan ni anak kita. Okey, kamu ni yang wuduk. Mama nak ambil wuduk untuk kamu. Anak lah ni. Sajak wuduk kena salah. Jangan mak dia ni. Tak sah lah. Lagi tak sah pula isyarat. Jangan mak dia ni. Sajak wuduk kerana Allah Ta'ala. Tidak. Anak lah ni. Maka mak tadi pun tuang di atas tapak tangan. Dan apalah dia, jangan diangkat tapak tangan. Habis itu tak angkat. Ialah action. Tak betul. Nak betul tu nak action tu betul. Tak boleh dia. Jadi tuan-tuan, apalah jangan diangkat tapak tangan keseluruhannya. Okey. Sekarang dua-dua belah tangan tak boleh wuduk. Maka kalau tak boleh wuduk, kita tolong tayamumkan pada dia. Tayamum muka. Tayamum tangan. Okey. Itu untuk tangan. Jika kita patah tangan, selepas basuh tangan, baru basuh kepala dan basuh kaki. Boleh. Ataupun yang kedua, tuan-tuan kalau tak nak menggunakan tapak tangan macam ni, tuan-tuan boleh spray. Lagi senang. Spray kan? Lagi senang. Tak ada masalah. Untuk orang yang sakit macam ni. Baik. Yang ketiga, tangan yang kedua. Ada masalah bahagian tangan? Tak ada masalah ya. Baik, sekarang kita masuk kepala dia berbalut. Kepala pula berbalut. Dia heading bola, puncak bola. Ya, Afrika Selatan. Sekarang kepala dia berbalut. Baik. Jadi kalau kepala dia berbalut, tuan-tuan cuba tengok. Ada tak bahagian kepala dia yang boleh kena air? Kalau ada bahagian kepala yang boleh kena air, di sini. Saya tu berwuduk kerana Allah Ta'ala. Dia wuduk. Basuh tangan. Ambil air, sapu bahagian kepala. Mana-mana bahagian kepala yang dikira kepala, maka tak perlu ambil tayamum. Sapu sikit saja. Ambil air, sapu. Ini kepala. Sebab yang pecah kepala di belakang. Kalau pecah kepala di depan, di belakang yang okey, sapu di bahagian belakang kepala. Kalau bahagian belakang tak okey, belakang depan pun tak okey, bahagian depan, belah sini okey, belah sini. Ini dipanggil sebagai keseluruhan kepala. Kalau tuan-tuan sihat pun tuan-tuan boleh sapu belah tepi. Tak ada pecah kepala pun, tak ada luka pun kepala. Memang ambil kepala belah tepi. Saya bayang kalau ambil kepala tepi. Orang tanya, apa yang kepala tepi? Ini kepala itu. Maksud aku lah kata. Ini kepala aku. Maka hukumnya sah. Begitulah kalau kepala tuan-tuan berbalut. Ya, botol belah kepala balut di sini. Ini orang mati kan. Jadi kepala di bahagian belakang ni tak apa, tak ada masalah. Ambil air, sapu di sini saja. Jangan sapu lenjur sampai air basah. Memadailah letak di sini saja dengan tangan. Air kita dapat. Maka tak perlu tayamum. Tak perlu tayamum. Sebab ada bahagian kepala yang kena air. Sekarang kaki dia berbalut. Kaki belah kanan berbalut. Mata tersepak batu, kaki dia berbalut. Ataupun operate, masukkan besi, tak boleh. Maka kalau kaki dia berbalut, kaki dia tak boleh kena air. Mula-mula ambil wuduk, basuh muka.
basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki yang boleh kena air. Last sekali baru tayamum. Ulang balik. Kalau kaki yang tak boleh kena air, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Last tayamum. Niat dia sahaja untuk tayamum, untuk menggantikan kaki yang tidak boleh kena air. Dan silakan sembahyang. Itu kalau badan berbalut, badan katak, tak boleh kena air. Wuduk kena buat, tayamum pun kena buat. Sekarang yang ketiga, keseluruhan badan tak boleh kena air. Keseluruhan tak boleh kena air. Muka tak boleh kena air, kaki tak boleh kena air, kepala tak boleh kena air, kaki tak boleh kena air, tangan tak boleh kena air. Apa nak buat? Tak payah tayamum, tak payah wuduk, terus saja sembahyang. Tak payah wuduk, tak payah tayamum, terus saja sembahyang. Nanti bila dah tumbuh kulit balik, kulit dah elok balik, dah boleh kena air, qada, perlahan-lahan sembahyang. Wajib qada. Baik, habis. Setakat kulit terbakar, ada masalah? Ya. Ada soalan bahagian kulit terbakar? Ya. Ya. Yang kita yakin rambut akan sampai ke kepala. Jadi abang kita tanya ustaz, kalau rambut kita tebal, kita ambil wuduk, kita letak saja. Tak sampai tanya ke kulit kepala, sah ke? Sah sembahyang. Dengan syarat kita yakin bahawa air tadi akan melintasi rambut dan sampai ke kulit kepala. Dia sampai. Yang bahagian mana? Dia yang wajibnya tak kira lah sekali ke 3 kali ke. Yang pentingnya yakin bahawa air sampai. Sunat 3 kali. Kalau sekali dah sampai, memadai. Baik, ada lagi masalah? Ya, Abang Haji. Yang kaki. Kaki tak boleh tayamum. Tayamum tetap muka dengan tangan. Jangan Abang Haji tayamum kaki lah. Tak sah sebenarnya. Maksud kaki yang berbalut. Walaupun kaki berbalut, muka dan tangan tetap dia. Niatnya sahaja bertayamum menggantikan bahagian kaki itu yang tak boleh kena air. Dan tuan-tuan janganlah tayamum pada kaki, sebab kaki bukan anggota tayamum. Tayamum ialah muka dan tangan. Walaupun yang cederanya kaki, tetap muka dan tangan. Walaupun yang cederanya kepala, tetap muka dan tangan. Baik, ada lagi masalah? Ya, Abang Haji. Tak dengar Abang Haji. Debu yang macam mana yang buat tayamum? Debu tanah. Kalau di Malaysia ni, debu tanah lah. Kalau di negara Arab sana mungkin debu pasir. Yang tanah, yang bumi. Allah Ta'ala sebut bumi. Mungkin debu batu. Di negara yang penuh dengan batu bata, batu dia boleh jadikan debu. Di negara kita yang tanah banyak, debu tanah. Negara kita Arab yang banyak pasir, maka dengan debu pasir. Itu maksud debu. Tapi bukan debu kapet. Tuan-tuan, bersihkan kapet, buka-buka rambut banyak. Ya Allah, boleh tayamum. Bukan. Itu bukan debu tanah, itu debu kapet. Ustaz, macam mana dengan debu kereta api? Debu bas. Tuan-tuan cuba tengok debu bas ekspres tu. Punya banyaknya debu bas. Macam mana nak buat? Bolehkah kami tempel kat debu bas? Jadi cubalah tengok debu bas itu debu tanah atau debu exhaust. Ada juga debu exhaust, maka dia bukannya debu. Baik, itu satu. Yang kedua, ini debu je lah. Ini pun debu, tapi debu bedah.
Yang ni bukan tayamum. Jangan tuan-tuan pula Johnson baby powder. Boleh ni. Dia pun tambah. Yang ni bukan tanah. Yang ni debu ciptaan. Tak aci. Habis kenapa ustaz buat? Syarikat Sulaiman, harga RM6. Pasal apa ustaz ni? Contoh debu tayamum saya tak bawa. Kan? Debu tayamum tak bawa, saya buat contoh. Baik. Disebabkan entah gelak kuat, mai buat debu. Mai buat praktikal. Baik. Macam mana ni? Buka tak? Jangan buka ni. Tu tanda harga. Buka siapa? Oh, di situ. Oh, tak tahu. Pandai entah ni. Betul ke ni? Okey. Sekarang ini debu tanah. Sikit saja. Tuan-tuan ingat, debu tanah ni bukannya main tuang banyak-banyak. Ni ada benda ni. Bukannya banyak-banyak. Debu tanah sikit saja. Tuan-tuan boleh pergi ke tanah tu, di bawah tu. Tak ada tai kucing, tak ada tai anjing, tak ada ludah, tak ada kahak. Bolehlah tayamum. Jangan tuan-tuan diam ni. Tanah ni. Kahak pun kahak lah. Jangan. Pilihlah tanah dia. Sekarang, okey. Buatkan tayamum. Niat. Silakan. Okey. Ya. Ya, cantik. Sapu kan habis kan? Lipat tangan dulu. Lipat elok kan gulung dia datang balik. Okey. Okey, tadi dah buat dekat tempat sini. Lain kali buat kat depan pula ya. Ini pasal talam ni kecil. Okey, sambung. Oh, macam tu. Duk kat depan sekali. Macam mana tak nampak ni? Mesti macam ini. Rapat kan? Ibu jari ni rapat. Rapat. Okey, gunakan sini dulu. Okey, jangan usik sini. Sabu. Jangan usik sini. Ya Allah. Sabu. Okey, sampai. Okey, yang ni pula. Yang ni jangan usik dah. Lembutlah sikit tangan. Keras je. Aduh. Jangan bagi belaka. Ni. Nampak ni? Macam ni. Sapu. Sapu je. Jangan bagi belaka tapak tangan. Macam tu. Belah sana pula. Jangan usik sini. Pakai tapak jari, ibu jari je. Okey, dah. Tapak tangan pula. Ini jangan usik. Sapu. Okey, dah. Boleh? Boleh, bagus. Duduk. Ingatlah sampai mati ya. Baik, jadi kita tengok dah tadi cara dia bertayamum, berseorangan. Ni, gelak kuat ni. Okey, sekarang kawan entah ni atas tangan. Dia minta tolong ambil wuduk. Dia kata, "Mat, tolong ambil wuduk. Aku tangan patah. Aku tak boleh wuduk." Tolong ambilkan wuduk untuk dia. Ready for take action. Silakan. Nah, debu tak di bawah. Tolong kawan. Kawan tangan patah. Nah, ni air wuduk. Silakan buat. Kita nak tengok. Suruh kawan niat dulu. Niatlah. Yuk, niat. Tengoklah muka dia, tengok ustaz pasal apa. Lagi masuklah hidung kawan tu. Okey, jangan angkat tapak tangan. Cuba buat betul-betul. Jangan angkat tapak tangan. Buat betul-betul. Sapu betul-betul ni. Buat. Yang sapu muka tu duduk diam-diam lah. Dia pun duduk pusing tu. Macam mana? Kamu diam-diam lah. Duduk diam. Duduk diam-diam. Okey tak? Okey, sekarang sapu tangan pula. Okey, sekarang tangan dia yang bahagian mana yang boleh kena air? Dua ni saja tangan boleh kena air. Sapukan bahagian
Belah sana pula. Ambil lagi sekali. Belah sana pula. Okey, dah. Sekarang letakkan air tayamum pula. Ujung daripada atas. Daripada atas sini. Tekan ke bawah. Ini duduk. Siap Allah ya. Okey, buang tepungnya tu. Ambil yang baru. Okey, tangan kanan ini. Sapu di atas. Okey, isi belakanglah. Belakanglah. Jangan bunuh 2 kali ke, sapu atas, sapu badan, bawah. Turun bawah sini. Perut jari, perut ibu, perut jari akan dulu. Sapu atas, okey, turun. Bagian bawah lah sapu. Turun. Dah, selesai. Kemudian basuh kepala dengan air. Sapu. Kaki pula. Kaki kamu tunjuk je lah. Air dah kaki tu pun tuang je air. Sudah. Sudah kiri pula. Okey, bayar. Jadi cara macam ini kita boleh ambil wudu untuk anak kita, untuk bapa kita, untuk mak kita, untuk suami kita, untuk isteri kita. Kita tak tahu bila kita nak sihat, bila kita nak sakit, bila kita nak sembuh daripada sakit, kita tak tahu. Bila kita nak sakit pula dari sihat, kita pun tak tahu. Jadi dengan pelajaran pagi ni kita boleh buat. Mak kita lumpuh, tangan boleh duduk di bawah lebih, tapi mak nak sembahyang, kaki lumpuh, mak nak sembahyang, kita lah kena ambil. Mak, ya, suruh ya, sekarang mak sembahyang ya, kita. Macam anak lah kena ambil. Saya kuruk kerana Allah Ta'ala. Ya, saja kuruk kerana mak kena lihat. Maka anak macam pelan-pelan sapu keseluruhan, sapu kenangan. Okey, sekarang mak dia lumpuh, tak payah pakai telekung. Dan duduk atas kerusi, lumpuh atas kerusi roda, tak payah telekung. Ini selimut. Ini selimut. Selimutkan dia. Selimutkan dia. Dan nombor berapa? 1, 3, nombor 2. Ambil lagi satu. Tu, kain serban akan meja tadi, akan plastik. Laju-laju, agresif and progressive. Tu, dalam tu, dalam meja tu. Tu dalam plastik. Ambil serban saja. Hantam sajalah boleh. Okey. Baik, sekarang mak kita tak payah pakai telekung. Jangan tuan-tuan faham. Asal semayang telekung, asal telekung semayang. Tuan-tuan ambil selimut, ambil tebar, tutuplah dia mak. Ayo, kita sebut mak nak pakai tutup aurat. Sekarang mak nampak rambut, ambilkan selendang dia, tutup bahagian muka. Semayang mak ya, dah. Itulah cara dia. Tak payahlah tuan-tuan nak pakai telekung, anak telekung. Tak payah. Okey, serupalah tuan-tuan. Zul, namanya. Okey, sekarang tuan-tuan sakit di hospital. Zul, tidur. Zul, tidur. Tidur. Isteri kita sakit di hospital, dia nak sembahyang, takkan nak pakai telekung. Maka tuan-tuan tak payah pakai telekung, ambil kain putih hospital, tutup. Tidur. Jadi, isteri tuan-tuan nak sembahyang, mak tuan-tuan nak sembahyang, tutupkan saja. Sembahyang. Ini katakan atas katil. Sembahyanglah. Angkat tangan. Allahu Akbar. Itu saja. Bukan nak kena pakai telekung, telapung, tidak. Ambil selimut, ambil semua, tutup. Biarlah. Macam mana? Kiblat. Nanti kita panggil dia. Ini cara nak sembahyang atas kerusi dulu. Bagi orang perempuan yang nak sembahyang atas kerusi roda, nak sembahyang atas kerusi. Jadi apa salah sembahyang orang besok? Tak payah telekung, tak apa. Dan duduk atas kerusi. Duduk atas kerusi, ambil selimut, Allahu Akbar. Selimut seluruh badan selimut. Dengan kerusi itu selimut sekali. Boleh? Apa-apa di belakang sana, tak ada bawa telekung, tak apa.
Tu, langsir tu banyak. Tuan-tuan buang dia cakuk langsir. Tutupkan, lirik pada Allahu Akbar. Sok semayang. Cuma untuk siap tengok je lah. Nanti berjalan pula langsir. Boleh. Lepas semayang, cangkuk balik. Baik, itu semayang atas kursi roda. Boleh. Abang-abang yang lumpuh-lumpuh, yang tak boleh berdiri, maka kita semayang atas kursi. Baik, habis. Sampai bab situ dulu. Sebelum kita masuk yang lebih mendalam, semayang di atas kerusi tadi. Habis ya? Okey, sekarang kita masuk bahagian kedua. Tadi kita ambil tayamum dan kita berwuduk. Sekarang kita masuk bahagian kedua, semayang. Baik. Bagi tuan-tuan yang menghadapi masalah tidak boleh berdiri betul. Kalau tuan-tuan semayang, saya ingat macam ni. Salli fardhu dhikri salat raka'atin, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tak sah semayang. Sebab apa tak sah semayang? Sebab dia tidak berdiri betul. Dia mesti berdiri betul. Melainkan kalau kaki dia tak betul. Kaki dia singkat sebelah. Awak macam mana? Dia lepas semayang dia pun tak apa. Tapi kalau kaki sihat, saja-saja macam ini, maka hukum dia tak sah semayang. Dia mesti tetap. Datuk. Okey, kalau dia bongkok, dimaafkan. Dia dah bongkok, pak udah. Dia pak udah. Imam-imam itu kan bongkok jalan ketika-ketika kan bongkok pak udah. Bila dia semayang pun bongkok, Allahu Akbar. Sah semayang. Sebab dia memang semula jadi bongkok. Tetapi kalau tuan-tuan bongkok, Allahu Akbar. Buat bongkok, tak sah semayang. Ataupun buat melambang, pun tak sah juga. Dia nak tengok kipas. Yang itu pun tidak sah. Sebab dia tidak berdiri tegak. Ataupun dia bergerak. Macam ni, dia bergerak. Sebab kipas review dia. Pun tidak sah. Melainkan kalau dia naik boat. Kalau dia naik boat, naik ferry. Dia semayang, Allahu Akbar. Ferry berubah. Tak apa. Kalau dah berubah turun dapat, terus dia turun. Terus dia turun, Allahu Akbar. Dan dia terus semayang dulu. Kalau boat itu bergerak. Tapi kalau boat ferry, dia stabil. Dia stabil dan stabil. Dia tegak tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Buk dia elok. Sampai tengah-tengah semayang, buk dia berombak. Dia lambung ombak. Dia pun nak jatuh. Tak boleh tak? Maka dia terus duduk. Terus duduk. Dan masa duduk tadi, jangan sebut Allahu Akbar. Okey? Masa duduk tadi, jangan turun. Masa turun tadi, jangan. Allah. Jangan. Terus sahaja duduk. Tanpa menyebut Allahu Akbar. Okey. Bila dia dah duduk, dia baca Fatihah. Dia berrukuk. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Dia bersujud. Allahu Akbar. Dia duduk di antara dua sujud. Dia sujud. Allahu Akbar. Dia duduk tahiyat awal. Bila dia duduk tahiyat awal, dia tengok keadaan laut telah kembali normal. Tidak lagi berombak kuat. Maka dia pula bangun. Allahu Akbar. Sebab ombak sekarang telah pun stabil. Itu keadaan. Cubalah juga tuan-tuan semayang. Allahu Akbar. Angin rasa tak pingsan, tak muntah. Kalau berdiri juga, aku rasa nak tumbang. Maka terus duduk. Semayanglah duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Bila dah duduk satu rakaat, sudah rasa kuat balik. Pening pun dah hilang. Maka wajib pada dia berdiri balik semayang. Sebab dia sudah pun sihat dan tidak pening lagi. Jangan masa dia duduk, dia dah sihat.
selesa juga duduk, tak ada penengah. Dia je lah kita. Teruskan duduk, maka batal sembahyangnya. Sebab pada masa itu dia telah pun sehat. Jadi boleh tuan-tuan sembahyang ulang-ulang diri. Allahu Akbar diri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nak muntah pening. Ar-Rahmanir-Rahim. Sambung. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai habis. Allahu Akbar. Rukuk. Sami'allahu liman hamidah. Diri tegak. Sujud. Allahu Akbar. Duduk. Rabbighfirli warhamni wajburni. Tengah tu sihat. Tengah Rabbighfirli sedang baca, sihat. Sujud lagi sekali. Dan terus pula bangun. Allahu Akbar. Untuk rakaat yang kedua. Itu kalau sembahyang seorang. Kalau ke imam yang sakit, Zul, Mama, menghadap tak? Dia katakan kiblat. Saya makmum dengan dia. Allahu Akbar. Tiba-tiba tu imam sakit, dia pening kepala. Zul terus sujud, terus duduk. Duduk. Okey. Bagi mazhab kita, imam biarlah duduk. Kita teruskan berdiri. Sekarang rukuk. Rukuk. Allah. Rukuk duduk lah. Dia rukuk. Sebut Allah Akbar. Sami Allah. Rabbana wa lakal hamd. Sujud. Saya pun turun sujud. Duduk antara dua sujud. Saya pun duduk. Sujud. Saya pun sujud. Bangun. Saya pun berdiri. Allahu Akbar. Okey. Walaupun tu imam duduk, saya sehat, saya kena berdiri. Bagi mazhab Syafi'i, imam duduk, makmum diri. Bagi mazhab Hanbali, bagi mazhab Hanbali, enggak ada. Okey, Nana katakan kiblat ya. Okey. Tengah sembahyang kamu sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit terus dulu. Maka bila tengok imam berdiri duduk, bagi mazhab Hanbali, makmum pun kena duduk. Semua sembahyang duduk. Rukuk pun duduk, semua duduk. Sebab tu imamnya duduk. Bagi mazhab Syafi'i, kalau tu imam sakit, dia seorang saja duduk. Makmum berdiri. Sebab makmum adalah sehat. Baik, setakat dulu. Ada soalan? Ada, ya. Berkaitan dengan tayamum. Tempat yang lain. Jangan tepuk di tempat yang sama. Tadi adik-adik kita tepuk di tempat yang sama sebab talang ni kecil. Jadi kalau kita dah tepuk sekali tempat itu, hilang pula tempat lain. Sebab itu saya tidak syorkan tuan-tuan membeli tayamum yang dalam apa? Dalam sarang. Sebab hari ini ada orang jual tayamum dalam sarang. Jadi kita berkali-kali akan sarang yang sama. Dalamnya ada tanah, kemudian di luarnya dia buat netting. Jadi kita tepuk benda yang sama. Yang itu saya tidak syorkan. Saya syorkan tuan-tuan beli debu tayamum yang dalam botol. Beli botol macam ini, dalam saya ingat RM10 harga dia, tuan-tuan simpan di rumah, bawa ke hospital bila kata sakit. Ini boleh, sangat-sangat berguna. Okey, debu tanah yang itu ada dijual sekarang. Beli yang macam ini. Yang dalam ini saya tak syorkan sebab digunakan berkali-kali. Lepas pakai itu yang sama, lepas pakai itu yang sama. Jadi kita tidak syorkan. Saya tidak syorkan. Orang lain syorkan, dia punya pasal.